Assalamualaikum semua. Hari ni kita akan sama-sama bongkar satu persoalan yang mungkin ramai terlepas pandang. Persoalannya, adakah rezeki yang kita cari setiap hari tu jadi jambatan atau sebenarnya jadi tembok yang halang doa kita sampai ke langit? Jom kita selami hadis ke-10. Cuba kita jujur dengan diri sendiri sekejap. Pernah tak bila kita berdoa, bersungguh-sungguh minta sesuatu, tapi rasa macam sepi je, macam doa tu tak ke mana-mana? Ia satu perasaan yang kalau kita pernah rasa memang cukup merisaukan kan? Sebab doa ni, ia bukan sekadar kata-kata. Doa ni adalah bahasa harapan kita. Ia cara kita nak berhubung dengan pencipta, nak luahkan semua yang ada dalam hati. Risau ke, gembira ke, syukur ke. Doa inilah yang angkat semangat kita terus ke atas sana. Okey, sekarang jom kita masuk ke inti parti hadis ni. Rahsia besar di sebalik makbulnya doa ni sebenarnya terletak pada satu nama dan sifat Allah, iaitu At-Tayyib. Kalau kita faham yang ni, insya-Allah kita akan faham keseluruhannya. Jadi, apa maksud At-Tayyib ni? Maksudnya, Allah itu maha baik, maha suci dan bersih daripada sebarang kekurangan. Sifatnya yang sempurna ni, ia macam menetapkan satu standard, iaitu Allah hanya akan terima apa yang setaraf dengan sifatnya. Maksudnya, yang baik, yang suci, yang bersih. Simple kan? Dan prinsip ni bukan sekadar teori tau. Ia ada disebut dengan jelas dalam Al-Quran. Cuba kita tengok ayat ni. Ia satu arahan terus yang kaitkan iman kita dengan apa yang masuk dalam perut kita. Allah panggil spesifik, wahai orang-orang yang beriman, makanlah yang baik-baik. Jadi, ia bukan pilihan tapi sebahagian daripada pakej iman kita. Dan untuk bagi kita betul-betul faham impak benda ni, hadis ni bawa satu cerita, satu kisah yang cukup dramatik. Ia macam satu perumpamaan yang Nabi Muhammad SAW sendiri ceritakan, nak tunjuk betapa besarnya peranan rezeki sebagai kunci makbulnya doa. Cuba bayangkan ada seorang lelaki ni, dia tengah musafir jauh. Keadaan dia, rambut kusut masai, badan penuh debu, nampak sangat penat dan susah. Logiknya, orang macam ni lah, seorang musafir yang tengah dalam kesusahan, doanya antara yang paling mudah diterima Tuhan. Lepas tu, dalam keadaan yang macam tu, dia angkat tangan ke langit, adab berdoa dia memang sempurna. Dia merayu-rayu, wahai Tuhanku, wahai Tuhanku. Kalau tengok dari luaran, semua syarat untuk doa diterima tu macam dah lengkap. Tapi, kat sinilah munculnya plot twist dalam hadis ni. Lepas Nabi ceritakan semua keadaan luaran lelaki tu yang nampak sempurna untuk berdoa, baginda tiba-tiba lontarkan satu soalan yang memang pecah kepala. Jadi, macam mana mungkin doanya boleh diterima? Kenapa pula kan? Nah, inilah jawapannya. Jawapan yang sangat mengejutkan. Rupa-rupanya, punca doa dia terhalang 100% adalah sebab seluruh hidup dia tu dibina atas sumber yang haram. Makanannya haram, minumannya haram. Pakaian yang dia pakai pun dari sumber yang haram. Malah dari kecil lagi dia dibesarkan dengan rezeki haram. Semua ni dah jadi macam satu dinding tebal yang menghalang terus rayuan dia daripada sampai kepada Tuhan. Mendalam betul kan kisah tadi tu? Tapi ia bukan sekadar cerita tau. Ia sebenarnya cermin untuk kita semua. Jadi, jom kita pecahkan satu-satu apa sebenarnya pengajaran praktikal yang boleh kita ambil dari hadis ke-10 ni untuk hidup kita hari-hari. Ada 4 perkara penting yang kita boleh pegang. Pertama sekali, kita kena tanam dalam hati keyakinan yang Allah tu At-Tayyib dan dia hanya terima yang baik-baik. Kedua, sebab itulah kita kena sentiasa proaktif, berusaha cari rezeki yang halal. Ketiga, hati-hati. Bukan setakat yang jelas haram, tapi yang syubha, yang kita was-was pun cuba elakkan. Dan yang terakhir, bila berdoa tu biarlah dengan sepenuh hati dan kita faham apa yang kita minta. Jadi, bila kita fikir balik, isu rezeki halal ni sebenarnya jauh lebih besar daripada sekadar syarat untuk doa diterima. Ia sebenarnya adalah tentang cara kita membentuk seluruh kehidupan kita. Ia tentang macam mana kita nak jemput keberkatan tu masuk dalam setiap inci hidup kita. Dan inilah bahagian yang paling best. Bila kita ubah sikit je cara kita fikir, kerja kita setiap hari tu, tak kisahlah kat pejabat ke, kat tapak projek ke, berniaga ke, selagi niat kita adalah untuk cari yang halal, kerja penat lelah kita tu secara automatik jadi ibadah. Ia bukan lagi kerja untuk gaji semata-mata, tapi dah jadi satu amalan yang boleh dekatkan kita dengan Tuhan. Hebat kan?
Sebagai penutup, saya nak tinggalkan satu soalan untuk kita sama-sama renungkan. Tak perlu fikir nak buat perubahan besar-besaran terus. Cukup dengan satu soalan mudah. Apa agaknya satu langkah paling kecil yang boleh saya ambil bermula hari ini untuk pastikan rezeki saya jadi lebih baik, lebih bersih dan lebih diredai? Jawapannya ada pada diri kita masing-masing.